Aku nak tanya ChatGPT jap Weh, jiran aku dia ada bagi jagung. Masa aku bersalin anak yang kedua, memang rasa macam bibik weh. Hai, Assalamualaikum Kak. Aduh, nak intro pun gagap-gagap. Assalamualaikum kepada semua kawan organik Yaya di YouTube. So, hari ni aku tak cakap Kelantan. Aku tahu ada yang suka, aku tahu ada yang tak faham. Jadi, untuk bagi semua orang faham, hari ni aku cakap bahasa Melayu lah. Bukan kecek KL Bukan. Dok. Cakap bahasa Melayu. So dalam video ni aku nak share dengan korang suasana sahaja. Kalau riuh lah, kalau sunyi lah, kalau bosan lah. Kok lah tiba-tiba Yaya boleh tak nak minta bahan ingredients. Ingredients mesti banyak dekat Google, dekat mana-mana. Dalam video ni juga akan ada topik yang aku nak borak dengan korang. So tak adalah boring sangat kan. Dan aku nak minta tolong juga dekat korang untuk bagi idea topik-topik yang kita boleh borak-borak dekat dapur. So tak adalah boring sangat. Tengok garam, tengok gula, benda yang sama kan. So create satu topik, kita sembang. Mungkin you ada you punya thoughts, you punya opinion. So macam kita boleh mengamalkan aktiviti membaca yang berfaedah instead of membaca komen-komen negatif dekat social media lain. Tahu kan sekarang semua tempat dah jadi macam toksik sangat. So dekat YouTube kalau boleh kita lebih kepada positif. Positif ni sebenarnya boleh menjemput rezeki juga. Sebab bila kita positif ni banyak benda yang baik akan berlaku dalam hidup kita insya-Allah. Tapi apa aku akan bagi tahu sekejap lagi sebab aku dah nak start masak. Allah. Minggu ni minggu yang penuh dengan rezeki. Ramai sangat yang bagi makanan dekat rumah ni lah. Last week, kakak ipar aku, dia duduk besut. Sebenarnya aku nak datang KL, nak kirim apa-apa tak. So aku macam segan lah. Tapi segan tak segan pun aku kirim lah juga kan. Aku kirim keropok leko. Tapi dia hantar kari pau, ketupat. Banyak. So nak habiskan. Lepas tu weekend hari tu, slow sikit. Kat rumah sebelah. Dia baru balik Cameron. Ada jagung, potato. Potato ni sebelum dia berakar, aku nak rebus juga. Alhamdulillah, terima kasih dapat jiran yang baik. Yalah, takutlah kan tengok video-video viral dapat jiran-jiran yang bergaduh kan. Lepas tu jiran depan bagi bubur kacang. Ya Allah. Orang nampak rezeki macam duit. Hujung bulan dapat gaji kan. Itu rezeki lain. Kita di rumah dapat rezeki macam ni pun ya Allah, Alhamdulillah cukup. Alamak, aku tak tahulah boleh buat topik tak ni. Sebab dah tak ada lah mic. Aku boleh mic dekat kamera. So mungkin akan jauh sikit suara aku. But hopefully okey lah kalau mic dekat mulut ni lagi dekat kan. Tengah hari makan sup. Yang keropok, jagung, yang tu semua macam dessert, snack je. Okay. Kita basuh dulu ni. Tak payah banyak-banyak lah kan ada yang makan. 4 cukup lah. Jagung 2 cukup lah sebab hari ni kan hari bekerja. Takut tak ada orang makan. Kari pap, ubi, daging, nombor phone. Aku punya mic tak ada bateri weh. Ya Allah. Aku baru dia tanya mama. Aku ingatkan aku nak steam. Guna ni. Baru je keluarkan aku punya steam ni. Ni best lah kalau nak steam. Tak perlu nak beli periuk yang ada steam kan. So mama cakap merebus je cepat sikit. So kita rebus. Ni akan guna untuk buat sup kejap lagi. Okay, kari pap siap. Aku nak siapkan jagung. So kita akan mulakan topik kita dengan cepat ya. Sebab dah 12.45. Mama, jagung dia ni putih ke Ma? Ke memang colour dia macam ni? Macam ni? ChatGPT pun tak ada sebab phone aku kat atas. Cuba rasa. Oh. Manis. Aku baru ambil phone aku kat atas. Aku nak tanya ChatGPT jap Weh, jiran aku dia ada bagi jagung. Jagung ni dia beli dekat Cameron Island. So aku ingat aku nak buat bubur jagung. Tapi masalahnya jagung ni warna putih. Putih-putih krim macam tu. Bukan yellow. Bukan kuning. So soalan aku, dia masak ke tak masak? Sebab aku try tadi satu. Rasa jugalah manis.
So macam mana sekarang ni? Tunggu dia reply. Okay, jagung putih tu memang wujud tau, bukan rosak atau tak masak. Kalau jagung kau dapat tulang putih sikit dan rasa manis, lembut dan tak liat tu memang dah masak. Okay, sorry lah, aku jarang lah beli jagung-jagung macam ni. So aku tak tahu. Buruk sikit. So betul lah masak. Topik yang aku nak borak dengan korang ialah semalam aku ada jumpa satu posting ni lah dekat social media. Random. Dia punya thoughts lah. Dia pernah bekerja kot dulu. Dia cakap lah, jadi suri rumah ataupun stay at home mom ni macam susah nak dapat achievement. Kalau macam kita bekerja, kita kan akan dapat bonus. Kalau KPI kita okey, lepas tu bos bawa pergi travel, ada kenaikan gaji, semua lah yang orang kata achievement. Apa pandangan korang? Sebab bagi aku, suri rumah pun sebenarnya satu pekerjaan juga. Cuma achievement dia mungkin berbeza. Sebab kita lah majikan, kita lah kuli. Tak adalah kuli, kita bidadari ya kat rumah. Aku valid je perasaan macam tu. Memang orang kata tak ada achievement, orang akan sanjung kau. Tapi dalam rumah tangga ni bagi aku, macam memasak hari ni ialah satu achievement. Kau kena twist kau punya mindset tu. Jangan rasa macam tu. It's okay sometimes we nak rasa macam tu, because we are human kan. Tapi kita tak nak rasa macam tu selalu. Perasaan yang boleh merosakkan hari-hari kita dengan suami kita, dengan anak. Faham tak? So, bagi aku, masak ialah satu achievement untuk seorang suri rumah. Sebab kita pun struggle dengan malas. So kalau hari tu rajin, so it's satu achievement. Tak semestinya masuk bilik bos, okey awak berjaya, KPI awak yada. Macam tu tak semestinya kan. Masa aku bersalin anak yang kedua, memang rasa macam bibik weh. Tapi aku rasa maybe sebab masa tu kita masih lagi dalam fasa-fasa yang menerima anak nombor 2, yang dah banyak kerja, kena buat, kena jaga anak, kena breastfeed. So bagi aku valid je perasaan macam tu. Cuma jangan terlalu melayan perasaan tu. Hari ni buat jagung satu achievement sebab jarang sekali aku nak masak jagung, rebus ke apa semua, lauk-lauk jagung ni. Tak ada. So macam satu achievement jugalah. Paksalah buat macam ni sebab tak nak tukar angle kamera. Nanti korang macam tak nampak ya dah buat ke jagung tu. So kita nak letak santan, gula melaka, and daun pandan, garam sikit. Dah, very simple. Datang dah. Ni nak jagung. Ini sweet corn yang orang kata ready to eat. Memang suka sangat jagung. Nah sayang, tutup. Okay, go. Tutup. Very good. Tadi kan yang jagung tadi aku buang sikit air sebab rasa macam banyak sangat jagungnya sikit. Okay, dekat sangat. Dah pukul 1 tepat. Jadi inilah masa yang terbaik ya untuk buat sup. Walaupun dah lambat, tapi kita redha. Selalu je macam aku lambat masak sekarang sejak aku buat video. Sebab borak dengan korang lagi best sebenarnya. Okay, so next, sweet potato. Tak. Ya Allah, lambat lagi ni. Lambat lagi. Aku dah nervous ni. Sebab aku tak cukup periuk untuk buat sup ayam. Sebab macam banyaknya aku guna periuk hari ni kan. So aku rasa aku nak angkat dulu. Sebab satu bini gemuk sangat. Sekejap lagi kita sambung. Sekejap lagi. Sekarang kita dah ada periuk untuk buat sup ya. Yup. Ni lagi lembut. Ni digemuk sikit kan. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 10 minit. Sempat je. Okey, jom kita buat cepat-cepat. Apa dia tak nak bing? Dia yang tukar. Nak Peppa Pig. Nak Peppa Pig pula. Hey Google, play Peppa Pig's video on YouTube. Mama ni nak makan? Nak makan? Nak sekejap Mami masak. Kayu manis, mana kayu manis? Aku dalam kapur dia lah, kau tak ada. Dia tadi, kat mana? Muda lagi dah tengok. Mana kau? Baru beli, tu yang macam tak jumpa kat mana. Basuh. Masukkan je. Bila dah siap video, baru perasan, aku lupa masuk ni rupanya. Sod bunjun adabi. Gitu. Bismillah. Tengok jap aku punya jagung. Ya. Daun pandan aku dah letak dah. Dan gula
Ni sup ayam belum siap lagi, tapi semua yang lain dah siap dah ni. Bubur. Daddy try Daddy. Kuat manis ke? Manis sangat ke? Tawar sangat ke? Kalut kita punya sup. Kenapa aku nak goreng telur? Kita pakai kuali lepe je. Yang ni je. Telur kurang minyak. Kakak jadi makan nasi Ni ada telur kakak ni. Tak sempat nak present betul-betul. Low? Berat. Nak tengok sekejap lah. Sekejap. So, itu je lah video untuk bubur jagung. Tapi masalahnya ini masalahnya. Okey, duduk. Okey. Biasalah buat penutup dekat dapur kalau tak pening. Okey, so itu saja untuk video hari ni. Walaupun sekejap bateri mic tak ada, sekejap bateri kamera aku problem, sekejap masalah periuk, tetap juga berjaya siapkan video hari ni. Gitu. Okay. So thank you so much everyone. I'll see you guys in my next video. Bye.